Siapa makan cili, mesti dia rasa pedas. Kali ni saya nak share 3 perkara yang tak sepatutnya berlaku terhadap pembantu rumah. Yang pertama ialah bab gaji. Ramai majikan yang tidak membayar gaji pembantu rumah tepat pada waktunya. Okey, majikan jangan ambil mudah perkara ni. Cuba kita bayangkan, kita bekerja, kita lambat dibayar gaji. Mesti kita tak ada mood nak kerja kan? Okey, yang kedua saya nak sentuh berkenaan dengan masa rehat yang patut diberi terhadap pembantu rumah. Okey, seperti yang ditetapkan oleh KBRI ataupun Republik Kedutaan Besar Indonesia, masa rehat termasuk waktu tidur pembantu rumah ialah 10 jam sehari. Andai katalah hari ni majikan ada banyak kerja, it's okay, rehat dia mungkin akan kurang 10 jam. Jadi besok tu gantilah sikit. Perkara ni boleh bincang, nak buat apa nak gaduh. Yang nombor 3 ni adalah perkara yang paling tak boleh diterima akal. Poin ni adalah berkenaan dengan penderaan, tak kisahlah sama ada mental atau fizikal. Kes ni jarang berlaku, tapi ada. Perkara ni biasanya berlaku pada majikan yang ada bisnes. Contoh, yang berniaga restoran, yang ada kedai dobi, ada kedai bunga. Perkara ni macam ni tau. Siang hari, pembantu rumah tu akan disuruh bekerja di restoran ataupun di minimarket atau apa-apalah. Lepas tu sepatutnya dah waktu rehat dia. Bila balik rumah, sambung pula dengan kerja rumah sampailah malam. Pukul 12 malam pun tak siap lagi. Mana tak lunyai kawan tu. Saya ni bercakap, perkara ni ada berlaku dan pernah diadukan oleh pembantu rumah kepada agensi kami. Pihak agensi mengharapkan agar perkara ini tidak berlaku terhadap pembantu rumah ataupun dilakukan oleh majikan di luar sana. Apa pun guys, kalau you all di luar sana memerlukan pembantu rumah, terus DM Agensi Pekerjaan Al-Amin.